Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini 23 Jun. Ini adalah saya nak sharekan analisa untuk FCPO pada 23 Jun 2025. Okey, hari ini hari Isnin dan ini adalah kedudukan semasa FCPO. Alright. So briefly dekat sini kita masih ada ambiguous ataupun ketidakpastian, iaitu kalau kita tengok di sini crude oil pagi ni ada gap ke atas, tapi untuk soybean oil daripada close Jumaat lepas pada 20 Jun kan, daripada 20 Jun hingga kepada pembukaan hari ini Isnin, kita dapat nampak dekat sini ada penurunan, ada beza daripada atas ke bawah tu turun lah, maknanya harga yang open hari ni lebih rendah daripada close pada FCPO pada pukul berapa? Pukul 5.30 petang Jumaat tu. Okey, jadi dekat sini briefly saya menjangkakan akan ada penurunan untuk FCPO pada hari ini. Alright. So, tapi ada juga kemungkinan untuk naik. Alright. Kat sini kita tengok daripada 18 Jun kepada next reversal date adalah sekitar 8 hari lah. Jadi plus minus dia mungkin boleh jadi awal 25 Jun. Wednesday 25 Jun kalau kita ikut rules 7 days ataupun kita consider one day error ataupun ada market lajak sikit lah sehari ke hadapan 8 hari. Kalau kita tengok kat sini ada kemungkinan juga untuk dia naik. Kalau untuk ke 7 day ni pun dia kira kat sini 1 2 hari ke bawah dan yang naik ni adalah 6 ataupun kat sini 5. Kalau 5 tambah 2 7 lah. Okay, so kalau nak detail untuk cycle 7 day ni boleh dapatkan info pada description video ni lah. Okay, so moving forward kita tengok untuk ini yang saya dah explain tadi. Ada kemungkinan kalau dia naik kita punya target adalah 4291 ataupun 433 something lah, 4335, 4320, atas sikit lah. Kalau ada atas sikit pun area situ lah. Okey, ini kita punya target kenaikan. Kalau turun 3989. Okey, 3989 4000 lah. Senang cerita. Okey, macam mana dia punya kedudukan ataupun movement dia hari ini? Okey, saya menjangkakan ini untuk yang kalau dia turun. Okey, kalau dia turun kemungkinan dia naik dulu. Kalau dia naik pun dia akan hit 4193. Kalau dia kalau SCPO ni dia teruja ataupun terkesan dengan kenaikan crude oil pada pagi ini, mungkin dia akan gap kejap ke atas sekitar 4193, kemudian terus turun balik. Okey, dia naik, lepas tu dia terus turun laju. Okey, kalau dia turun, tunggu dulu dia turun pada bawah mana-mana level support ataupun resistance. Support become resistant. Okey, dekat sini saya punya level inilah 4168, 4153, 4084 dengan 4060 terpulang kepada anda punya level. Ini saya punya lah, ini saya punya. Okey, kalau saya nak sell, saya akan sell pada sini 4168 ataupun dia kena tunggu pullback lah, dia kena tunggu break dan then pullback ada retracement baru kita ambil sell kat sini lah. Okey, yang better dekat 4153 ni sebab kat sini dah tak ada apa-apa resistance dan kemungkinan dia turun lebih laju lah kat sini, laju ataupun jauh. Okey, kat sini lah. Okey, right, kemudian dia akan sideways lah kat sini, mungkin petang ataupun sampai esok pagi ataupun malam ni lah. Lepas tu dia sambung turun lagi. Okey, sehingga 4000 3998 ni lah, 3989 tadi lah seperti yang kita jangkakan, 3989. Kita ada beberapa hari lagi untuk ke next reversal date pada 26 Jun hari ni 23, 24, 25, 23 hari lagi. Okey, so ada kemungkinan ni satu hari dia sampai sini, lepas tu 2 ke 3 lah. Ada kemungkinan macam tu lah dia punya movement. Ataupun kalau dia dapat naik, dia turun dulu ke 4084 ni, ke support dia ni. Kalau dia turun sini boleh buy kat sini lah. Kalau dia reversal candle ataupun reversal signal boleh buy kat 4091 dari sini lah.
Ataupun kalau dia tak turun, ataupun dia turun lagi, kalau dia turun lagi 4060 lah. Kalau dia turun 4060, tunggu dia naik balik lah. Tunggu dia naik balik atas 4084 ni baru buy. Ataupun kalau dia terus naik, atas 4153 ni boleh lah buy kat sini 4160 ni, 4176 ataupun 4202. Okey, dengan target dekat atas ni lah 4310. Dan ini kalau dia terjadi, dan ni kemungkinannya dia ini kalau kita nak buy pun ni last ada ni 4251 ni, sebab ada kemungkinan dia akan jadi double top dan turun. Ini kemungkinan dia naik lah, dia naik sampai ke 43 something lah, seperti yang kita jangkakan tadi 43 something lah kalau dia naik pun. 4291 ni at least lah, 4291 4291 dekat sini lah, 4291 sini. So area-area sini lah dia mungkin akan jadi double top. Kalau dia lajak pun 4350 macam tu lah. Okay, ni kalau naik lah, kalau naik. Jadi kalau dia satu lagi, dia mungkin ada akan ini lebih kepada turun lah, lebih kepada turun. Tapi itu penurunan yang tak nampak, yang tak signifikan. Sebab kita nampak kat sini dekat sini kat daily pun dia ada macam sideway dia sideway, dia tidak ketentuan, dia mungkin ada sideway sampai ke bawah sini sikit. Dan ini nantilah kita akan tengoklah macam mana movement dia pada sehingga 25 ataupun 26 Jun ni. Okey, kalau dia sideway, dia mungkin range dalam antara 4084 sehingga 4251 lah macam tu. Kalau dia terus naik, lepas tu dia terus slow, dia naik sekitar 4193 macam tu lah, 4193. Kita tunggu retracement, kemungkinan pada 4176 ni boleh buy lah kalau dia reversal signal kat sini. Reversal signal tu apa? Reversal signal lah, pin bar ke, outside bar ke, inside bar ke, apa tu, hammer kat atas apa, hammer kan, hammer ke, kat sini lah. Kalau ada boleh buy kat sini dengan target dia 4251 lah. 4251, lepas tu dah jangan hold lagi lah kalau boleh. Tengoklah kalau dia ada apa ni, kat sini ada price action yang ke bawah, TP terus lah. Tapi kalau nak sell pun kena tunggu dia turun dulu lah, at least bawah 4193 ni. Bawah 4193 ni mungkin lah dia kemungkinan kat sini ataupun kat sini lah kalau nak sell. 4193 ataupun 4168 ni, kat sini. Lepas tu ni dia mungkin jalan tak laju lah dia. Kalau macam ni punya corak ataupun pattern, dia tak laju lah. Mungkin sehari ni kita makan sini, kita TP sini, lepas tu dah cukup. Ini mungkin dia jadi esok, ni lusa, tak tahu, mungkin macam tu. Boleh lah ambil sikit-sikit, sell sini, TP sini, sell sini, TP sini, sell sini, TP. Yang ni mungkin dia akan ada retracement yang mengejut lah. Kita nampak macam dia dah ke bawah kan, nanti tiba-tiba dia gap up. So kalau dia jadi macam ni, better jangan hold lah. Sebab kalau hold sell, nanti dia makan kita punya trailing, lepas tu dia turun balik. So sakit hati lah macam tu. Okay, so inilah kemungkinan yang akan terjadi kejap lagi pada hari ni lah. Okay, saya harap membantulah. Saya minta maaf sebab semalam tak dapat nak live atas ada urusan lah. Okay, semoga dengan video ni membantu untuk kita trade pada hari ini. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.